Saya sedia maklum bahawa ada satu laporan SPRM telah dibuat oleh 3 NGO Melayu yang saya ingat perkasa dengan PPIM lah terhadap saya semalam. Dan ada laporan SPRM terhadap saya. Dan seumur hidup saya, ini adalah laporan SPRM yang pertama yang dibuat terhadap saya. Semalam pun SPRM dengan pantas telah membuat kenyataan akan mengambil tindakan. Laporan dibuat dalam pukul 4 lebih, pukul 7 lebih, SPRM dah keluar kenyataan dah akan mengambil tindakan. Pagi ini saya dimaklumkan oleh satu sumber dalaman SPRM bahawa satu serbuan terhadap saya akan dibuat. Saya nak sampaikan kepada Datuk Seri Anwar, kepada Tan Sri Azam Baki, saya ni veteran bab-bab kena tangkap dan masuk, kena raid, kena geledah, bab-bab masuk lokap ni. Jadi saya bersedia melalui semuanya sekali lagi, kerana kita pernah juga lalui sebagai sebuah negara bahawa taktik intimidasi dan juga mencipta kes seperti ini telah pun dibuat oleh pentadbiran sebelum ini, dan kita pun tahu perkara itu tidak berjaya. Akhirnya kebenaran akan tetap terserlah dan rakyat akan buat penghakiman.